Nak tahu cara simpan silver dan emas yang betul sehingga jadi kaya? Tonton video ini sampai habis kerana saya akan kongsikan 4 cara mudah bagi tuan-puan untuk ikuti. Yang pertama, perbaiki mindset. Jadikan silver dan emas sebagai simpanan jangka masa panjang, bukannya pelaburan. Apabila mindset kita sebagai penyimpan silver dan emas, kita tak perlu sibuk tentang harga. Tak perlu bazir masa kerap pantau harga dan tak perlu bazir emosi. Apabila harga silver dan emas naik, takut nak beli kerana dikatakan harga tengah tinggi. Namun apabila harga silver dan emas turun, dia masih takut nak beli, risau harga turun rendah lagi. Kemudian apabila harga silver dan emas naik tinggi semula, dia menyesal kerana tak beli. Akhirnya, silver dan emas tiada. Yang ada hanyalah ketakutan dan penyesalan. Al-Khawf wa Nadamah. Sebagai penyimpan silver dan emas, kita akan sentiasa konsisten menyimpan ikut bajet kita. Jika setiap bulan, tuan-puan boleh allocate RM300 untuk dijadikan simpanan silver dan emas, terus konsisten simpan RM300 setiap bulan. Namun, jika bajet tuan-puan lebih besar daripada itu, contohnya RM5,000 setiap bulan, tuan-puan boleh allocate RM500 setiap bulan sebagai simpanan emas dan silver tuan-puan. Yang kedua, cari platform simpanan yang kita mudah buat simpanan secara konsisten. Contohnya, akaun emas dan perak Gold Silver Accumulation Program JSAP Public Gold. Akaun JSAP ini tiada komitmen bulanan. Tuan-puan fleksibel untuk simpan silver dan emas pada bila-bila masa ikut kemudahan dan keselesaan tuan-puan. Yang ketiga, letak target simpanan. Apabila kita dah ada target, kita akan tahu berapakah simpanan yang perlu kita buat setiap bulan. Sebagai contoh, 100 gram silver satu bulan hinggalah capai 5 kilogram silver ataupun 1 gram emas satu bulan hinggalah capai 100 gram emas. Dan yang terakhir, keluarkan silver dan emas secara fizikal. Kata pakar, silver dan emas yang terbaik ialah silver dan emas yang berada di tangan. Dah kumpul banyak-banyak gram silver dan emas, kekayaan kita pasti bertambah. Simpanan silver dan emas di Public Gold sangatlah mudah dan telus. Bagi yang berminat nak mulakan simpanan silver dan emas, boleh terus rujuk pin video di profil. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu tentang silver, emas dan kewangan.